Selain daripada scented candle, fabric spray, wall plug yang boleh bagi wangi rumah tu, hampa kena juga ada reed diffuser. Wangi sangat-sangat. Yang aku ambil ni bau Fuji Sakura. Diffuser dia ni memang berbaloi. Dah lah besar, 500 ml tau untuk satu botol ni. Boleh tahan 2-3 bulan. Kalau hampa baca dekat review, banyak yang komen bau dia memang sedap, tahan lama and kuat. Wangi siut. Cara nak guna reed diffuser ni, hampa kena masukkan lidi dia ni. Lagi banyak lidi ni hampa masukkan, lagi kuatlah bau dia merebak satu rumah ni. Tapi kalau hampa pakai banyak, dia cepatlah habis. Kalau pakai sikit, dia tahanlah lama. Lepas tu boleh masukkan lidi-lidi ni. 1, 2, 3. Aku stop sampai 3 dulu sebab bau dia dah keluar lah. 3 pun dah kuat dah bau dia. Bagi dia rendam. Lepas tu hampa kena bawa keluar and terbalikkan. Wangi. Reed diffuser ni bukan setakat dekat ruang tamu je nak letak dekat tandas. Boleh dekat bilik tidur pun boleh.